Assalamualaikum, berjumpa lagi kita ya. Hari ini sekali lagi saya nak bawa anda semua ke kebun saya untuk mempelajari cara membuat minyak. Tapi ini bahagian satu dulu ya. Okey, bila kita nak buat minyak ya, minyak ni sebenarnya ada 3 cara pembuatan. Yang pertama ialah dengan cara kita menggunakan cool process ataupun proses sejuk. Yang kedua hot process, proses panas. Dan yang ketiga ialah instant process. Beli je semua jenis minyak, campur. Okey. Bila kita nak buat cool process atau hot process, maknanya kita menggunakan cara kita sendiri, daun-daun kita sendiri, bahan-bahan herba kita sendiri. Kita boleh menggunakan 2 kaedah pula, iaitu sama ada kita infuse dia dalam air atau infuse dia dalam minyak. Sebenarnya ada 3, satu lagi alkohol. So alkohol kita tak nak bincang. Jenis pembawa infuse adalah air dan juga minyak. Air senang je, macam kita ambil teh, daun teh masuklah air, so dia infuse. Infuse ni lawan kepada diffuse. Diffuse daripada daun teh, infuse ke dalam air. Jadi kita dapat air teh. Itu adalah menggunakan medium air. Kaedah cepat tapi tak tahan lama. Sama macam orang suruh kita rebus air halia dari 3 cawan jadi 1 cawan, itu pun adalah infuse. Pati halia dari 3 cawan kepada 1 cawan, lepas tu baru minum. Itu infuse lah. Tapi itu infuse ke dalam air. Cara sangat cepat, rebus misalnya, itu hot process. Cool process macam kita rendam teh, itu cool process. Mudah je nak terang. Okey, tapi bila kita nak buat minyak, sama juga kita ada cool process dan hot process. Tapi sebabkan minyak ni adalah tahan lama, maka nak buat dia pun lama. Contoh katalah kita nak buat minyak lengkuas. Okey, menggunakan cool process, kita hanya ambil lengkuas, ibu lengkuas, masuk dalam minyak dan rendam selama sebulan. Kalau kita nak buat hot process, kita kena masak dia di dalam minyak pembawa, carrier oil, paling kurang pun 4 hingga 5 jam. Seelok-eloknya 16 hingga 24 jam dengan api yang sangat perlahan. Makin lama kita masak, makin banyaklah bahan herba daripada bahan yang kita nak rebus tu diffuse ke dalam minyak yang kita nak infuse tu. Itu maksud dia. Okey, tetapi kita kena ingat, sebenarnya sebaik-baiknya bahan yang kita nak diffuse ataupun nak diinfusekan ke dalam minyak tu sebaik-baiknya dikeringkan, sebab cecair sedia ada dalam tu akan menyebabkan kualiti minyak tu terjejas, tak tahan lama. Jadi kita kena kering, jemurkan dulu, sama ada kaedah sejuk atau kaedah panas. Seelok-eloknya kita kering. Contoh macam tadilah, teh. Tak ada kita pernah jumpa orang minum daun teh, air teh, ambil dari petik daripada pokok dan masuk dalam air. Tak pernah kita jumpa. Mesti kena diproses dulu, jemur, jadikan daun teh. Itu juga dengan daun-daun lain yang orang bagi kita minum, dia mesti keringkan dulu, sebab liquid yang ada dekat dalam tu boleh menjejaskan kualiti. So kena kering, jemur saja, tutup dengan kain nipis. Bila dah kering, barulah kita gunakan kaedah sejuk atau kaedah panas. Itu bila nak buat segala jenis minyak. Tak kiralah apa daun pun kita nak buat, tak kiralah apa ubi pun kita nak buat, lengkuas ke, serai ke, halia ke, tak kira. Tapi itulah dia 2 proses, iaitu cold process dan juga hot process. Once kita dah ada semua minyak-minyak ni, barulah kita buat yang ketiga tadi, campur saja. Tapi kalau kita tak ada masa, tak ada punca nak cari sumber daun dan ubi ni, kita hanya perlu beli je siap-siap minyak-minyak yang dah ada tu di pasaran dan kita campur-campurkan. Jadi nanti kita akan tunjuk cara mencampur tu macam mana. Ini kalau di kampung saya ni, dia dikenali sebagai daun Malayalam. Saya tak tahu dekat tempat orang lain nama dia apa. Tapi ni ialah daun Malayalam. Sangat berkesan, mujarab untuk mengubat luka. Kami kecil-kecil dulu, opah ke, mak ke, dia akan petik pucuk dia ni. Gosok. Terus letak dekat tempat luka tu macam tu. Jadi kita boleh masukkan dia ke dalam minyak. Kita keringkan dulu daun ni. Lepas tu, dah kering, kita boleh masakkan dia di dalam minyak pembawa yang carrier oil tu. Okey, itu cerita kalau kita nak infuse ke dalam minyak ya, bahan herba tu. Tapi berbeza dengan pokok yang jenis-jenis macam ni. Ini ialah pokok jarak, iaitu dalam bahasa kita selalu jumpa ialah castor oil.
Buah jarak ni digunakan untuk membuat minyak, iaitu castor oil. Caranya keringkan buah jarak ni, lepas tu kita akan perah, nanti dapat minyak. Ini terpakai untuk yang jenis-jenis kacang macam ni lah ya. Jadi 3 kilo biji buah jarak ni akan menghasilkan 1 liter minyak jarak castor oil. Castor oil ni memang banyak kegunaan dia, boleh cari kegunaan dia ya. Okey, kita akan sambung dengan bahagian 2, cara membuatnya ya. Okey, untuk itu sehingga di sini, Assalamualaikum.